modular, dia boleh buka, dia main lock, sekali buka dia main pit, dia main visor sampai habis 108 dia akan rapat balik. Dia boleh pusing 180 ke belakang. Ada dual visor juga, dan ini dia boleh dikatakan modular helmet lah. Sangat berteknologi tinggi. Boleh tengok dia sama rata, rapat. Lepas bila kita buka yang tengah dia buka balik. Daripada sini tengok ada beza. Okay, bila kita tutup habis, dia akan rapat balik. So dia untuk mechanical dia bergerak untuk menutup damage gear tahan lama. Okay? So dia tak adalah bunyi ketik. Yang tengok dalam damage ni cutting semua kind dia jenis antibacterial, okey, hypoallergic, di mana kalau kulit-kulit kita terasa gatal kan boleh pakai. Dan kedua ni dia bagi laser cut. Okey, dan ketiga dia ada produk ni dia ada aesthetic. Cushion sini ada aesthetic dia pada kurangkan aliran arus elektrik di barang kita satu. Dan nombor dua dia ada ciri keselamatan quick release punya buckle. Quick release ya. Kita sini dia sudah tutup sini dia untuk kebaikan satu kurangkan aliran udara masuk. Jadi dia kurangkan bunyi. Di mana kita tutup balik dekat sini, nampak kepadatan dia dekat sini sudah nampak dia lebih padat di mana dia kurangkan masuk angin. Ini adalah model yang pelbagai purpose. Jadi dia boleh jadi open face, dia boleh jadi full face, dan sebab ini lebih sesuai untuk mereka yang nakkan helmet yang serba boleh macam ini. Dia ada 180 rotating chin bar. Dia punya material dalam pun antibakterial, dia sejukkan kepala kita, aero dia pun baik, masuk angin sini, keluar angin sini. Dan dia ada dual visor dengan anti-lock, sama seperti ketiga-tiga model yang ditawarkan pada hari ini. Serta dia ada slot untuk kita letak intercom kita di bahagian dalam ini. Jadi semua tu sudah lengkap. Harga dia bermula RM1,499 sahaja.